Jadi diperjelaskan terlebih dahulu akan tak
Baiklah, Assalamualaikum dan salam sejahtera yang dihormati barisan para juri, para kerajaan dan isi dewan. Sebelum itu, izinkan saya memberikan serangkap baca. Burung enggang di hutan rindang bersuara merdu tanpa ganjar apa. Kanak-kanak pintar bercakap, tidak perlukan hal yang semula jadi saja. Ini sebagai pembahas pertama untuk pihak pembangkang, saya dengan ini sekeras-kerasnya menyatakan bahawa kami tidak bersetuju bahawa ganjaran merupakan strategi utama dalam meningkatkan komunikasi kanak-kanak. Mengapa hal ini dikatakan demikian? Kerana komunikasi kanak-kanak sebenarnya berkembang secara semula jadi melalui interaksi sosial, pengalaman dan persekitaran, bukan ganjaran semata-mata. Menurut teori Vygotsky, perkembangan proksimal ZPD menekankan bahawa kanak-kanak belajar bercakap melalui bimbingan dan sosial interaksi dengan kawan-kawan. Kajian jurnal pendidikan awal kanak-kanak 2023 juga menekankan bahawa kanak-kanak yang bermain di taman lebih fasih bercakap berbanding mereka yang dilatih dengan memberikan stiker dan ganjaran. Hadirin sekalian, bayangkan jika setiap kanak-kanak akan berhenti bercakap dan mereka ingin bercakap jika diberikan ganjaran sahaja. Bagaimana? Jika jawapan dia, maka pihak kerajaan telah mencipta satu masalah baru. Contoh, kita telah lihat banyak kes di mana program di dalam dewan ataupun di mana-mana, jika penceramah ingin memberi soalan atau merajukan soalan kepada isi dewan, tentu mereka akan memberikan ganjaran supaya mereka ingin cakap. Jadi itu tidak melahirkan ataupun menggalakkan komunikasi secara semula jadi. Kanak-kanak sepatutnya belajar bercakap dan berkongsi idea melalui perasaan, pengalaman, bukan kerana mereka mahukan ganjaran semata-mata ataupun memberi pedekat bintang semata-mata. Selain itu, komunikasi yang sihat sepatutnya dibina melalui interaksi yang bermakna, seperti perbualan dengan guru, perbualan dengan bapa dan rakan-rakan di sekolah. Contohnya, seperti aktiviti kurikulum holistik yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Aktiviti seketai pada waktu pagi telah terbukti bahawa dapat meningkatkan 25% kemahiran interaksi kanak-kanak. Pihak kerajaan mungkin berkata bahawa ganjaran dapat mempercepatkan pembelajaran, tapi bukti menunjukkan bahawa ia hanya sementara. Selepas 3 bulan, motivasi jatuh 50%. Kajian Desi dan Ryan, Self-Determination Theory, kehidupan sebenar tak ada bintang ataupun hadiah. Mereka perlu berdiri di atas kaki sendiri setiap kali mereka mahu berkomunikasi dengan orang lain. Jika terlalu menekankan ganjaran, kita sebenarnya telah mengajar kanak-kanak bahawa setiap tindakan perlu dibayar dengan hadiah. Oleh itu, kami menegaskan bahawa pemberian ganjaran tidak menggalakkan ataupun tidak melahirkan kemahiran komunikasi secara semula jadi. Mari kita utamakan interaksi semula jadi untuk kanak-kanak yang benar-benar berkomunikasi melalui hati mereka sendiri.
teori yang dikatakan oleh BSC turut mengukuhkan bahawa hujah pihak kami melalui konsep peneguhan positif. Maka apabila kanak-kanak menerima ganjaran setelah berkomunikasi, mereka akan mengaitkan perbuatan tersebut dengan pengalaman yang menggembirakan serta menunjukkan keberanian dan terus bersuara tanpa gentar. Sebagai contoh yang kita boleh lihat, murid yang menjawab soalan akan diberikan peringkat bintang. Jadi, mereka akan mempengaruhi
dan tidak berani untuk mencuba idea baru ataupun menyadap pendapat mereka secara bebas. Contohnya, kanak-kanak akan berfikir apa yang saya perlu jawab untuk dapatkan ganjaran tersebut, bukan berfikir apa yang perlu saya sampaikan. Ini jelas menunjukkan bahawa ganjaran boleh menghalang perkembangan komunikasi kanak-kanak untuk menyampaikan idea mereka. Sebagai penutup, pihak perbankan ingin menegaskan bahawa komunikasi kanak-kanak ini tidak seharusnya dibentuk melalui ganjaran semata-mata, tetapi melalui pengalaman yang bermakna, interaksi sosial yang positif dan sokongan emosi yang berterusan. Oleh itu, kami tetap berpendirian bahawa penggunaan ganjaran secara berhenti bukan strategi utama yang efektif dalam perkembangan komunikasi kanak-kanak. Sekian, terima kasih. Terima kasih yang berhormat. Sidang dewan yang dihormati, debat pada sesi kali ini akan lebih bergema lagi dengan bidasan kedua belah pihak. Dengan ini saya persilakan Menteri Tiga Kerajaan untuk membukakan bidasan-bidasan seterusnya mengukuhkan kes yang dibawa oleh pihak kerajaan. Silakan yang berhormat dan ada kata. Terima kasih kepada moderator dan juga juri, dan juga terima kasih kepada saudara Diana atas semua memberikan sangat membantu kerja tersebut. Di sini saya Alamai Sarah merupakan pembahas ketiga daripada pihak kerajaan. Jadi di sini saya ingin menegaskan dengan penuh keyakinan bahawa penggunaan ganjaran lebih berkesan dalam menggalakkan kanak-kanak berkomunikasi. Ya, benar. Sepanjang bahasa ini, pihak kerajaan telah membuktikan bahawa ganjaran bertindak sebagai pemandu yang membantu kanak-kanak membina keberanian, meningkatkan motivasi dan keluar daripada provokasi mereka. Namun begitu, pihak pembangkang berpegang pada hujah bahawa komunikasi boleh berlaku secara sebenarnya tanpa ganjaran. Manakah ya? Di sini, saya ingin mencabar hujah tersebut. Jika benar-benar semua kanak-kanak mampu berkomunikasi secara sukarjati, mengapakah masih ramai yang baru mereka tahu jawapannya? Ini menunjukkan bahawa komunikasi bukan hanya bergantung kepada kebolehan seseorang, tetapi juga kepada dorongan dan juga keyakinan. Bak kata peribahasa, bagai menarik rambut dalam tepung, rambut tidak putus, tepung tidak berselera. Di mana ia bermaksud ganjaran perlu digunakan secara bijak dan terkawan, bukan secara berlebihan, supaya ia membina tanpa memberi kesan negatif kepada kanak-kanak. Namun, pihak pembangkang bangkang melihat keseimbangan ini. Mereka juga mendakwa ganjaran menyebabkan kebergantungan. Tetapi, hakikatnya ganjaran hanyalah langkah permulaan yang boleh dikurangkan secara berperingkat apabila keyakinan kanak-kanak sudah terbina. Hujah pihak pembangkang ini ibarat sebagai menegakkan benangnya masa. Mereka cuba mempertahankan sesuatu yang jelas lemah dan tidak ukur. Sebaliknya, pihak kerajaan membawa pendekatan yang praktikal, realistik dan terbukti dalam situasi yang sebenar. Jadi persoalan saya ingin tanya kepada pembangkang, adakah kita mahu terus membiarkan kanak-kanak diam atau tidak mahu membantu mereka bersuara? Jadi, ganjaran bukan ketergantungan, tetapi menggerakkan keberanian. Ganjaran bukan keterbatasan, tetapi kekuatan dalam pendidikan. Dan dengan itu, jelaslah bahawa pihak kerajaan jauh lebih kukuh dan berpijak pada realiti yang sebenar. Pihak kerajaan tidak bercakap berdasarkan andaian semata-mata, tetapi berdasarkan realiti dalam bilik darjah. Hakikat, ramai kanak-kanak memerlukan rancangan untuk mula berkomunikasi. Dan ganjaran adalah satu keedah paling berkesan untuk mencetuskan tindakan pertama ini. Sebaliknya, pihak pembangkang hanya bergantung kepada teori yang ada tetapi tidak praktikal. Mereka mengharapkan sesuatu berlaku secara sukarjati. Sedangkan realitinya tidak semua kanak-kanak mempunyai keyakinan yang sama. Jadi, kami menolak ganjaran sepenuhnya. Maaf saya. Jika kita menolak ganjaran sepenuhnya, kita sebenarnya menuntut satu peluang yang besar untuk membantu kanak-kanak yang bermalu, pasti dan kurang berkeyakinan. Ini bukan sekadar pembahasan, ini melibatkan masa depan komunikasi dan perkembangan mereka. Jadi, pihak kerajaan jelas
komunikasi yang diberi. Di sinilah kelemahan besar hujah pihak penyokong. Hadirin sekalian, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Pergi ke taman memetik maka singgah sebentar membeli jauh. Jika bercakap hanya kerana hadiah semata, hilangkan hadiah, hilang tak mahu. Jadi, hadirin sekalian, pantun ini bermaksud yang sangat jelas. Jika kanak-kanak dibiasakan bercakap hanya kerana ganjaran, maka bila ganjaran itu tiada, komunikasi juga akan hilang. Bahasa Melayu juga ada menyebut, alah bisa tegar biasa. Kanak-kanak sebenarnya boleh menjadi petah bercakap jika mereka dibiasakan dengan persekitaran perayaan yang interaksi seperti aktiviti cerita, permainan berkumpulan, perbualan bersama guru dan rakan-rakan. Namun, pihak penyokong memilih jalan yang lebih mudah, iaitu memberi ganjaran. Hadirin sekalian, izinkan saya memberi satu situasi yang mungkin berlaku di dalam kelas. Sebagai contoh, seorang guru bertanya, siapa mahu bercerita pada hari ini? Lalu seorang murid pun bertanya, cikgu mungkin berkat tak? Boleh nampak di sini bahawa jika ada berkat, semua angkat tangan. Jika tak ada berkat, semua menjadi pendiam. Inilah akibat apabila komunikasi dibina atas dasar ganjaran. Jadi kan saya bercerita lebih menarik lagi, pihak penyokong mengatakan ganjaran adalah strategi utama, bukan strategi tambahan. Saya ulang, strategi utama. Saya bertanya kepada pihak penyokong, jika ganjaran benar-benar strategi utama, kenapa kadang-kadang ibu tak bercakap dengan ibu mereka tanpa meminta berkat setiap hari? Adakah ibu mereka menyediakan bulan-bulan sekali anak-anak bertanya soalan? Sudah tentu tidak. Kadang-kadang bercakap kerana mereka ingin berinteraksi, ingin tahu dan ingin berkongsi pengalaman. Sedikit jenaka untuk pihak penyokong. Jika benar ganjaran strategi utama untuk bercakap, mungkin supaya kita perlu melihat dan juga berdua dewasa. Baik kita sini, setiap kali seorang yang bercakap dalam dewan mesyuarat, dia akan berkata, apa saya bagi idea? Dapat berkat tak? Atau dapat coklat tak? Hadirin sekalian, sudah tentu keadaan itu dengan lucu bukan?
telah saya nyatakan tadi bahawa ganjaran bukanlah strategi utama untuk meningkatkan komunikasi kanak-kanak, kerana kemahiran tersebut terbina secara semula jadi melalui interaksi, bimbingan sosial dan pengalaman harian. Seperti yang telah dikatakan oleh pihak kerajaan, AIN menyatakan bahawa ganjaran bukan sekadar melekat tetapi juga pujian. Di sini saya ingin menyatakan bahawa jika kanak-kanak selalu dipuji, maka timbullah rasa riak di dalam diri kanak-kanak tersebut. Maka mereka hanya menjawab dan hanya untuk mendapatkan pujian. Kemudian mereka akan menjadi lebih riak dan untuk menunjuk kepada rakan-rakan yang lain. Sudah terang lagi bersuluh, pendekatan terbaik ialah mengutamakan persekitaran komunikasi yang natural, bukan ganjaran, dan persekitaran yang bermakna dan berterusan. Hal ini kerana komunikasi berkembang sebagai komunikator bebas, yakin dan autentik. Baiklah, terima kasih Dr. Muhammad. Seterusnya, kita persilakan wakil pihak kerajaan pula tampil untuk menyampaikan ucapan penghormatan. Persilakan dia. Terima kasih kepada Arif atas pengumuman yang diberikan. Di sini terdapat dua soalan kami tanya kepada pihak pembangkang, tetapi pembangkang tidak menjawab soalan kami. Jelaslah di situ pembangkang tidak fokus dan kekurangan idea untuk menjawab soalan kami. Okey, jadi sebagai penghulungan, pihak kerajaan ini merumuskan keseluruhan pembahasan ini dengan tegas dan jelas. Pertama, ganjaran meningkatkan motivasi kanak-kanak untuk berkomunikasi. Kedua, ganjaran membina keyakinan diri terutamanya bagi kanak-kanak yang pemalu. Tanpa ganjaran, ramai kanak-kanak akan terus diam dan tidak yakin. Dengan ganjaran, mereka mula mencuba, berani bersuara dan akhirnya mampu berkomunikasi dengan lebih baik. Orang tua pernah berpesan, di mana ada kemampuan, di situ ada jalan. Jika kita benar-benar mampu melihat kanak-kanak berani berkomunikasi, maka ganjaran adalah salah satu jalan yang paling berkesan untuk mencapainya. Pihak pembangkang hanya bercakap tentang kemungkinan, tetapi pihak kerajaan menunjuk strategi tidak penyelesaiannya. Jika kita menolak sesuatu yang sudah terbukti hanya kerana takut kepada kemungkinan yang belum tentu berlaku, ini merupakan perangai seorang yang pengecut. Ingatlah, ganjaran adalah dorongan, ganjaran adalah pembuka jalan, ganjaran adalah pencetus menjadi keyakinan. Dan saya ingin tegaskan di sini, pihak pembangkang gagal memberi alternatif yang berkesan. Mereka hanya menimbulkan keraguan, tetap gagal menawarkan penyelesaian. Adakah kita mahu terus diam? Adakah kita mahu terus kanak-kanak terus mendiam? Tidak kan? Adakah kita sanggup melihat mereka takut untuk bercakap hanya kerana kita menolak satu kata yang terbukti membantu? Tidak. Ini bukan soal teori semata-mata. Ini soal masa depan kanak-kanak. Dan ini soal keberanian mereka untuk bersuara. Menolak ganjaran bermaksud menutup peluang kanak-kanak